Assalamualaikum. Okey, lah ni berada dekat kawasan perindustrian Padang Tembak, Pengkalan Cepa. So kita ada dua gudang. Okey, dua gudang Nisa. Ni dua. Okey, yang mana kita sharing lah. Ia adalah detached punya gudang. Detached punya gudang. Cuma kita sharing the kawasan loading kita dah. So trailer akan masuk daripada situ, akan masuk ke dalam ini dan kita akan loading sebelah-sebelah lah. Okey, Nabila tunjuk dulu kawasan sekeliling. I will skip this one lah. Actually ada satu lagi video untuk this one. Nabila lebih nak tunjuk kepada unit yang ni dah. Okay, so unit yang ni dia dah lengkap dengan dua office. So kita ada dua tingkat office di sini, and then kita ada kawasan warehouse dua gitu dah. So jom kita masuk. So entrance untuk office kita masuk melalui sini. Dia dah renovated. Dia dah renovated dah. Okey, ini kawasan main launch dia lah. Bila kita masuk dalam office tu, kita ada connecting doors kepada kita punya first warehouse here. And then kita ada roller shutter kiri kanan. And then dekat atas, okey, daripada tangga nak ke tingkat atas, dekat sebelah ni kita ada satu lagi, dua side of partition lah. Ada dua partition sini, satu di sini. Okey, ni kita guna is either SPC ataupun vinyl flooring lah. Dan ini ada connecting doors kepada the first warehouse. Okey, the first warehouse. Nanti nak belajar tour around dekat warehouse dah. Lalu saya tunjuk dulu untuk office. Okey, ni ada bilik air untuk kawasan office bawah. So, actually bawah ni kalau kita jadikan meeting room ataupun mungkin seminar room, sesuai lah. Ini adalah partition sahaja dah. Partition. Ini adalah brick wall lah. Okay, tangga pun memang luas, lebih kurang dalam 6 ke 7 kaki. Dia punya lebar. Dan dekat atas kita dah ada ready partition. Okay, kita dah ada ready partition. Okay, ada satu lagi, dan ada small office ataupun boleh dijadikan seminar room, meeting room. Okay. Okay, and then kita ada sini. Ni ada pantry. Dia memang well renovated lah, tapi kita kena touch up lah, okay? Kita kena touch up. Ni ada satu bilik air di sini. Daripada tingkat atas, actually kita ada satu lagi small gate lah. Kalau misal kata kita nak loading belakang deh. Misal kata kita nak loading belakang. So adalah dalam lebih kurang, saya rasa lebih kurang 20 ke 25 kaki lah. So kalau kita nak loading di belakang dah. Okay. So keseluruhan partition sini memang sangat banyak. Daripada atas macam biasalah, kita boleh access untuk tengok operation dekat bawah. Okay, jom kita tengok warehouse pula. Okay, so ini warehouse yang pertama, yang mana kita akan connecting dengan kita punya office tu. Tadi Nabila tunjuk office kan, launch yang pertama kita, and then this is the upper floor office. Sama juga upper floor office, itu adalah roller shutter yang kita boleh loading dari tepi bangunan. Okay, so kita ada satu roller shutter di sini. Ni dari dalam keluar tempat loading sini. So mostly kita kena loading dari tepi lah. Sebab kita punya layout tu lagu ni kan, dia bukan kata boleh masuk dalam ni lah kalau kita trailer. Tapi kalau misal kata login dari belakang, actually boleh je masuk dalam ni. Okay. Ni dekat bahagian warehouse kedua.
Okay. So nak dapatkan details lengkap, floor plan ke apa semua, boleh WhatsApp Nabila segera. Masih lagi available loaning. Kalau let's say you nak unit ni saja ataupun you nak dua-dua sekali, kiri dan kanan, so you can have the whole area for yourself lah. Okay, so sekiranya berminat boleh hubungi saya, Nabila Nazari. Bye.